Saya sedia, sayang. Bencinya. Habislah kalau toilet nampak simbab macam ni. Sementara tu, kalau rancangannya adalah untuk puaskan nafsu fantasi awak, saya akan belasah awak lepas misi ni selesai. Hai. Saya tak kisah kalau awak nak saya belasah awak sekarang. Saya ada tugas untuk awak. Saya akan beritahu awak perinciannya lepas awak setuju. Ini nilai upah. Tempoh masa selama 5 hari. Hei, dengar sini. Bukan itu maksud saya. Ada 2 orang tengah ikut kita dari belakang. Mereka nampak macam dari Biro Keselamatan. Atau mereka tu pelanggan awak. Awak pasti ke mereka bekas pelanggan baru awak yang rancang semua ni? Mari. Kalau awak nak saya lindungi awak, boleh. Tapi ada satu syarat. Awak kena buat tugas saya. Ya, sudah tentu saya akan lindungi awak. Diamlah. Saya tahu. Mari kita larikan diri menuju ke barat melalui jalan ke-13. Kita akan bincang kat sana. Tak sangka awak dia berguna juga ya. Jadi, kenapa awak berpihak pada kami? Malangnya awak ni. Diamlah. Saya akan belasah awak nanti.